Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Selamat pagi. Menjelang pukul 12 tengah hari. Kita tak ada dekat kandang ni. Urusan nak pergi makan dalam dengan cicak. Yang peliknya, bawa balik banyak mana pun lembu ni, dia tetap banyak ni je. Dia akan dibahagi-bahagikan oleh individu-individu ni. Ayah-ayah ni. Apa urusan ayah-ayah ni dengan lembu ni? Dengan ternakan apa benda yang kita usahakan. Ayahanda dia orang ni lah. Unit skamer kebangsaan ni, daripada institut skamer kebangsaan ni. Apa benda daripada institut skamer diraja ni. Skamerism diraja ke macam mana ke? Aku tak faham juga ni. Yang Anak Sari cakap ni. Yang dipelopori oleh kumpulan ni. Tapi dia tak pakailah nama institut skamer diraja ni. Dia guna benda lain, nama lain. Alasan benda lain untuk tipu, untuk melakukan penipuan, buat lagi kereta daripada kereta Proton tu, hak rosak tepi jalan tu, dekat Sungai Keling tu, sampailah ke motor, ke kereta, sampailah dekat Kedah baru ni, sampailah lembu dalam kandang kena curi dengan dia. Kita nak tahu juga apa dia punya ketimbang yang PMX cakap ketimbang ni, macam mana dia boleh curi benda tu. Macam mana dia nak mengecilkan ruang lingkup keuangan aliran tunai dalam pasaran dengan aktiviti skamer dia ni, aktiviti jenayah terancang dia. Boleh tak kita dapat penjelasan dia? Kena buat podcast tanya dia macam mana aktiviti skamerism yang dilancarkan tempoh hari kita buat dekat Proton tu, untuk nak tempah kereta-kereta 10, X10, X20, X30, X50 tu kan. X70, X90 tu kan. Program tu. Dia pula nak lancar untuk menipu. Melakukan penipuan terancang untuk jual lembu, kebau, kambing, ayam itik dekat sini. Boleh tak kita dapatkan gambaran penuh jenayah terancang dia ni? Pengarah Jabatan Siasatan dan Jenayah Kuantan ni. Macam mana? Benda ni jadi barah dalam keselamatan negeri Pahang ni. Tahu? Tahu tak? Punca anggota polis yang kena serang dan meninggal dunia. Kau kena faham sendiri dekat situ. Pegawai SPRM tu yang kena bunuh dekat Pahang ni, dekat Selangor. Okey? Jangan buat senyap benda ni. Terima kasih, kita jumpa lagi next video insya-Allah.